Salah satu punca kaki berbau disebabkan oleh kasut yang busuk. Jadi untuk solusi kepada masalah ni, hampa kena ada satu botol Phyto deodorant shoes. Ingat ketiak je ke ada deodorant. Kasut pun kena ada deodorant tau. Cara nak pakai deodorant ni senang je geng. Hampa ambil kasut hampa ni, lepas tu hampa buka penutup ni. Yang ini halalkan ke bawah macam ini. Lepas tu kita ambil kasut, dia punya muncung ni halalkan ke depan macam ni. Lepas tu kita tekan 2 second. Kita buat satu lagi. Wih, nampak tak asap tu? Bau dia memang sangat-sangat fresh. Jadi untuk deodorant kasut ni, dia tahan bau dia selama 48 jam. Nak pakai dekat mana-mana kasut pun boleh je geng. Dan kalau kita tengok dekat sini, dia sterilize 99% deodorizing. Jadi apa tunggu lagi? Harga dia pun murah je geng. Dapatkan sekarang. Link aku sediakan dekat bawah. Jangan lupa like, komen, share dan follow geng. Barulah tak busuk kaki tu.